telah terjadi peristiwa agung dan paling luar biasa dalam sejarah Islam, iaitu kelahiran Sayyidina wa Maulana Ali bin Abi Talib alaihi salam. Satu-satunya manusia yang lahir di dalam rumah Allah. Tidak ada yang lain lagi. Setelah Amul Fil, iaitu kira-kira 23 tahun sebelum hijrah, ibu beliau adalah Fatimah binti Asad sedang syarat hamil datang berdoa di sisi Kaabah. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku beriman kepadamu dan kepada Rasul serta kitab-kitabmu. Demi hak orang yang membina rumah ini dan demi anak yang ada dalam kandunganku, permudahkanlah kelahiranku. Masyarakat melihat Kaabah terbelah, lalu Fatimah masuk ke dalamnya dan hilang dari pandangan. Lalu diketahuilah bahawa peristiwa ini adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatimah binti Asad tinggal di dalam Kaabah selama 4 hari dan mendapat rezeki dari alam ghaib. Pernahkah kita bertanya dengan hati yang jujur, mengapa Maryam alaihissalam diperintahkan keluar dari mihrab ketika melahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam, tetapi Fatimah binti Asad disuruh masuk ke dalam Kaabah ketika melahirkan Ali bin Abi Talib alaihissalam? Jawapannya bukan kebetulan. Ini adalah isyarat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaabah bukan sekadar bangunan batu. Kaabah adalah simbol tauhid, pusat ibadah, arah sujud umat Islam, dan disitulah Allah memperkenalkan Ali alaihissalam kepada dunia, seolah-olah peristiwa ini menyatakan inilah anak yang berasal dari rumah tauhid, bukan untuk mengangkat Ali melebihi Rasulullah, tetapi menzahirkan kedudukannya yang unik setelah Nabi Muhammad SAW sebagai kiblat ilmu tauhid, maha guru jalan ibadah dan muara keadilan dalam agama. Ali alaihissalam bukan sekadar sahabat Nabi, beliau adalah penjaga agama, bermula dari tauhid, hidup dengan keadilan dan gugur dalam ibadah. Demikianlah sejarah mencatatkan hakikat yang menggetarkan jiwa. Ali lahir dalam Kaabah, simbol tauhid. Ali juga syahid dibunuh di mihrab ketika berada di puncak ibadah. Dengarkanlah kata-kata Khalil Gibran yang merangkum segalanya. Utila Aliyun fi mihrabi ibadatihi li syiddati adlih. Ali dibunuh di tempat ibadahnya kerana keadilannya yang terlalu agung.